Okey, makjun ni Ustaz buat. Tapi Ustaz kita lu makjun ni kita bukan kita nak ambil dia orang. Makjun ni kita buat amal Ben. Buat amal Ben. Makjun ni sebab dia kos dia tinggi. Kos dia tinggi sebab Ustaz masuk banyak bahan lah. Banyak bahan. Makjun ni Ustaz tak buat macam makjun lain. Makjun lain keras tau. Ni Ustaz buat macam dodo tu. Jadi kita nak makan, kita cubit makan. Besar ni lah sekali makan. Agak-agak besar ni lah, cubit besar ni sekali makan. Dia baik untuk tulang belakang, masalah tulang belakang, slip disc, saraf, lumpuh, lengar-lengar, kanser. Orang perempuan boleh makan. Perempuan boleh makan, lelaki boleh. Makjun ni pun Ustaz ada masuk kurma jugalah. Wajib kurma wajib. Kurma bahan utama lah. Kurma, madu semua wajib. Minyak zaitun wajib, minyak sapi wajib, rebah wajib. Habis balas masak saya. Kejap lagi saya balas. Darah tinggi dia buat panas. Dia panas ke tak? Panas. Dia panas sikit. Okey, boleh tapi kurang. Jaga-jaga lah, makan jaga-jaga lah. Jatuh tersumbat. Tu elok makan. Jatuh tersumbat elok sebab dia push benda ni, dia push darah kita. Alhamdulillah, madu ramai. Dalam ni ramai do komen madu terbaik. So maju ni baiklah untuk saraf. Tapi maju ni best. Abang saya maju ni best. Kita tak ambil untung langsung best. Memang kita buang untuk orang. Sebab tu saya promosi sangat maju. Sebab apa? Maju ni saya promosi sebab apa? Kita bukan ambil untung, kita nak tolong betul-betul. Orang yang ada badan je lengur, tak larat kerja, badan rasa malas, letih. Maju ni suplemen orang Melayu. Tapi kita proses, kita upgrade bercantik, bersedap. Hak mana yang kata sakit pinggang, sakit lutut, nak semayang pun ketak-ketak lutut, ketak lutut. Kan? Makanlah maju tu. Memang jadi. Lumpuh-lumpuh apa semua boleh. Lumpuh berjalan terketar-ketar tu.